Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Tuha Lapan Kampung akan mewawancara sedikit pada Tuha Kampung dalam judul bahasa Aceh untuk Tuha Lapan. Assalamualaikum Tungku Tuha Lapan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nyan Tuha Lapan, nyona sedikit pertanyaan. Iron padudun kaja ke Tuha Lapan di kampung. Jodhon utarakan. Jadi pada buah katanya ni. Buah. Permoh dan saboh. Permoh saboh. Lepan kampungnya naik saboh permoh. Buahan buahan ni kena apa buah. Ubud diura-ura. Hana tapu-tapu. Jadinya kampung ji nasa mancang. Nasa mancang. Kampung em nasa mancang. Pada ro na rabaru ka tunyo kau kawin di kampung ron. Dua. Oh, dua. Gak kampung gak na apa ro ka. Kampung ron dua. Dua putnya na dua ro kawin rabaru tunyo. Kau ni tak rabaru? Kau ni tak rabaru? Gudung. Oh, ba kampung roti. Ana uluang tu Banda Aceh, Punta. Olok sukun. Olok sukun hiro. Olok sukun hiro. Enggak Tuha kampung. Jadi anak muda, giban anak muda lawiknya Tuha di kampung ron. Mayang-mayang. Anak muda ron mayang-mayang. Oh. Mayang-mayang, ana yang bicara baru. Ana yang bicara baru. Iban mayang-mayang masuk di cewek, bukan pun mayang-mayang karu ninang iban. Kapu kaji dapat kawin dunia muda orang kampung. Oh mulia lah, hak gawa kampung orang. Muda mulia. Apa? Nah turnamen bola. Nah buduk turnamen bola di kampung nah. Nah. Jadi putra nasaran ke kamu kaum muda, ke kaum muda, ron sebagai Tuha Lapan kampung, berayu ni pegang. Puna kesan saran nabi ke kamu anak muda, penyampaian pesan-pesan untuk kamu anak muda. Anak debu, oh biron Tuha Lapan, anak debu pesan. Pesan debu pesan. Oh. Be. Oh, jaro yan. Wah, dapat na jaro. Nya paling peju jaro. Paling peju jaro. Halo. Nya punya peju? Peju mi. Ka perikanan ron Tuha Lapan. Kaji dah melagian. Anak pesan sapu berarti. Pesan kopi apa ya? Kopi. Mana? Biasa ana ni je kopi sari. Kopi ranu ya. Ranu ana pesan. Mana? Mampu nak pegah pak lu? Pegah punya soal baru. Nah, Tuha kampung kaguti sekarang kebingungan dong nakera baru yang kau kingdom. Nanti eno wawancara Tuha kampung dengan Tuha Lapan kampung di masa mancang. Jaro pi ka buka bengi kebecut. Sekian karena lumba kamera jadi enggak bengi kebecut ronda. Jadi bunuh anak kamera. Nah, aku buka becut tentang baru beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menghibur.